Dr. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, kita masuk ayat 73 hingga 77 dari surah Al-Hijr. Sila buka muka surat 146 jilid yang kelima, tafsir Tahzib Ibn Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara menggemparkan bumi ketika matahari terbit. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang memerhati dan memikirkannya. Dan sungguhnya kota itu terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguhnya keadaan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Jadi Allah menceritakan bagaimana mereka dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi ketika matahari terbit. Sayhah telah kita huraikan dalam surah Yasin yang lalu. Jadi ini merupakan suara yang sangat keras, sangat kuat, menggemparkan bumi, terjadi waktu matahari terbit. Jadi biasanya Nabi SAW punya amalan pun, bila ada musafir sebagai contohnya, Nabi akan keluar pada awal pagi, dan peperangan pun biasanya dimulakan pada awal pagi, kerana pada waktu ini manusia, musuh-musuh terutamanya, mereka belum bersedia. Tuan-tuan tahu tak, Nabi SAW ni musafir dalam banyak pilihan hadis menunjukkan bahawa baginda keluar pada pagi Khamis. Tidak menafikan, tapi kalau baginda ada peluang, baginda akan pilih pada pagi Khamis. Wallahu a'lam. Adalah huraian para ulama kat situ, antaranya supaya menunjukkan Nabi ni seorang yang ada hidupnya well planned lah, ada perancangan. Dan Nabi juga nak merancang supaya keesokan harinya Jumaat mereka sempat sembahyang di mana-mana mereka singgah. Adalah bahasan para ulama menunjukkan pilihan hari yang utama ketika Nabi melakukan pemusafiran waktu pagi, contohnya pagi Khamis contohnya. Namun ada juga bukti yang lain bahawa Nabi turut mulakan musafir pada waktu ataupun hari yang lain. Baik, jadi dalam ayat ini menceritakan tentang hukuman Allah turun selepas umat golongan yang mengikuti Nabi Lut, cuma 2 orang putrinya selamat, yang lain derhaka, tidak ada seorang lagi pun yang mengikutinya. Lalu gemparnya hukuman yang dikenakan oleh Allah ni, kita membacanya pun boleh menyebabkan berumur kita naik. Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin. Sungguhnya kami hujankan ke atas mereka batu-batu. Bayangkan hujan yang turun dengan lembut pun bila kena pada kita seorang yang memiliki motosikal, contohnya waktu hujan, kena pada kulit kita sakit tau. Ini kan pula kalau batu itu yang turun kena pada manusia. Dalam surah Az-Zariyat Allah menggambarkan musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Musawwamah, kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Baghawi, bahawa nama penerhaka ni dah terukir batu tu. Batu tu akan mencarinya, mendarat padanya, kena tepat padanya. Dan surah Syu'ara yang lalu kita telah bincangkan, wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Betapa buruknya hujan itu menimpa orang yang telah diberi peringatan tapi gagal untuk mematuhinya. Dan surah An-Najm Allah menceritakan, wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Dan angin yang meruntuhkan negeri kaum Lut itu menimbuni mereka dengan azab yang amat dahsyat, sampai tertutup mereka semua, disilkan dengan bumi. Bahawa dari sudut geografi, Al-Quran membuktikan pada hari ini, kajian saintis menunjukkan bahawa laut mati itu dia merupakan satu timbunan batu-batu yang datang daripada dasar bumi. Dia bukan batu permukaan bumi tempat lain, batunya berbeza dan tak ada pokok yang tumbuh di situ, dan tempat lanat itu juga tidak ada ikan yang hidup pada laut tersebut. Jadi Allah telah membalikkan daerah itu sampai hancur, kemudian dihujani dengan batu-batu yang dibakar secara bertubi-tubi, dan setiap batu itu pula diberikan tanda berupa penulisan nama orang yang akan ditimpanya, sama ada orang itu berada dalam negeri itu ataupun berada luar negara itu. Batu itu mencarinya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Allah mengingatkan tentang
tentang apa yang menimpa ini, dan saya telah bawakan kepada tuan-tuan pada kuliah yang lalu, bahawasanya isteri Nabi Lut ini kembali kepada kaumnya, merasa simpati pada kaumnya, lalu hukuman itu kena padanya. Dia berkata, aduhai kaumku, sepatutnya dia mengatakan, aduhai suamiku, kau telah menyeru mereka dengan kebaikan, tapi begitu penolakan layak mereka kena. Tidak, dia terbalik pula, dia pergi menyokong kaumnya sendiri. Lalu satu batu itu pun disebut Ibn Katsir dalam kitabnya yang bertajuk Qasasul Anbiya, kena ke kepalanya, matilah dia kerana dia memang satu ideologi dengan rakyat yang derhaka itu. Dan Allah Ta'ala bawakan kisah isteri kepada dua orang Nabi untuk pengajaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Daraballahu mathal ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah jagaan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya. Khianat telah kita bincangkan pada kuliah lalu lah, bukan khianat dari sudut perhubungan lelaki perempuan, bukan, tapi khianat kerana menyokong kesesatan kaum masing-masing. Maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun daripada azab Allah, dan dikatakan kepada mereka, di akhirat nanti masuklah kamu ke dalam neraka bersama mereka yang derhaka. Jadi kita telah pun bincangkan perkara ini, menunjukkan bagaimana berbezanya pandangan Ahlu Sunnah bandingan Mu'tazilah, bahawa manusia yang beriman ini sebenarnya dia pilih dan dia berusaha untuk milih jalan keimanan, dan Allah membantunya. Berbeza daripada orang melakukan kemaksiatan itu sebenarnya dengan pilihan dia, sedangkan jalan-jalan untuk melakukan kebaikan itu terbuka. Bayangkan kalau menjadi isteri kepada Nabi, apakah suruhannya, kehidupannya? Tentulah mengajak kepada perkara-perkara kebaikan, tetapi yang dipilih olehnya adalah untuk bersama dengan kaum yang sesat itu, alangkah malangnya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguhnya tempat ini menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang merhatikan. Dalam kitab tafsir mengatakan perkataan tawassum ni datang perkataan wasm ataupun sima ataupun simatun. Disebut oleh Imam Syaukani contohnya dalam tafsir beliau, bahawa kalaulah unta pada zaman dahulu, mereka akan membuat cop besi panas itu, dicopkan di telinganya supaya menjadi tanda bahawa ni unta aku. Kadang-kadang kanak-kanak di Afrika pun dibimangi oleh si ibu, anak itu dikidnap orang, anak itu pun mungkin dibuat tanda tertentu pada mukanya ke, pada pipinya ke, pada tangannya ke, supaya itu menjadi rujukannya pada masa akan datang lah. Kalau berlaku persisian, ni anak siapa, maka terbukti itu anak dia. Perkataan ni merujuk kepada orang beriman, mereka memiliki satu kelebihan, iaitu dia dapat mengenal pasti, dan ini adalah merujuk kepada orang beriman. Walaupun nama saya sama, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, bahawa ia mungkin merujuk kepada seseorang manusia yang berada dalam satu bidang. Begini, maksud tawassum ini adalah merujuk kepada tafakkur, merujuk kepada tafaqquh, merujuk kepada tafarus, merujuk kepada ta'allum. Mungkinkah seseorang itu dengan sebab keberkatan ilmu yang ada padanya dan juga kelebihan yang ada padanya, keimanan, sebagai contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika hampir wafat itu beliau telah mencadangkan kepada umat Islam untuk mengambil Umar sebagai penggantinya. Dan firasat ini juga dipanggil sebagai tawassum, dipanggil sebagai sima. Maknanya dalam konteks ini Abu Bakar telah memberikan satu ramalan bahawa firasat Abu Bakar sangat tepat, mengatakan beruntungnya umat Islam kalau mengambil ini lelaki untuk menjadi pengganti aku. Dan itulah yang berlaku. Mereka milih Umar dan ternyata kerajaan Islam menjadi begitu kukuh dan kuat. Benarlah firasat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pernah kita bincangkan juga dalam kisah berkaitan dengan Nabi Yusuf, ketika Aziz Mesir itu berkata, ambillah anak ini, asa an yanfa'ana wa natakhizahu walada. Mari kita ambil budak ni, dia bukan saja handsome, mungkin dia akan berguna untuk kita. Dan betul itu yang berlaku. Ini firasat namanya. Jadi dalam konteks ini, orang-orang beriman diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengetahui satu benda mujarrad an-nazar, dengan hanya melihat dia mendapat satu signal yang Allah kirimkan kepadanya dan dia faham. Seumpama juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, kebanyakan para sahabat memang mereka memiliki firasat, dan orang-orang salih memang ada firasat. Menariklah untuk kita bincangkan ini dengan topik yang khusus. Bahawanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, ketika tampil seorang daripada ahli majlis mesyuaratnya agak lambat, maka Sayyidina Uthman berkata, sungguhnya mata itu berzina, dan zina itulah melihat. Tangan itu berzina, zina itu memegang. Kaki itu berzina, melangkah ke tempat yang tak sepatutnya. Maka lelaki yang berkenaan pun terasa terkejut, bertanya kepada Sayyidina Uthman selepas semua orang pulang, secara peribadi, empat mata, wahyun ba'da Rasulillah. Wahai Uthman, Amirul Mukminin, adakah masih lagi diwahyu sedangkan Rasulullah wafat? Memang betul, tadi dalam perjalanan dia datang ke majlis Sayyidina Uthman, dia melihat perempuan cantik, maka dia terbayang ataupun terlihat ataupun memfokuskan atau melihat berkali-kali. Maka Sayyidina Uthman mengetahui perkara itu pada matanya saja. Mungkin juga firasat ini diberikan Allah kepada seorang berada dalam bidang tertentu. Dia bukan orang Islam,
Tapi kerana lama berkecimpung di dalam bidang emas sebagai contohnya, dia tengok emas, dia tengok masa dia tahu ini bukan emas betul, ini emas tipu. Apa sahaja bidang yang manusia berkecimpung, mungkinkah dia bidang yang melibatkan mata yang bawa kita kepada akhirat, beramal saleh, maka dia membantu untuk keputusan-keputusan tertentu di atas firasat orang beriman yang Nabi telah nyatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah kamu kepada firasatnya orang beriman, kerana dia ada kaitan dengan kasyaf, dia ada kaitan dengan hijab yang dibukakan. Dia boleh mengetahui perkara-perkara itu dengan melihat, kerana bersihnya hati mereka. Seumpama Abu Bakar, seumpama Umar pun ada, Sayyidina Ali pun ada kelebihan itu, Osman pun ada, seperti contoh yang diberikan tadi. Ini adalah orang saleh, ketua orang saleh yang kita mengambil sebagai contoh. Namun keadilan Allah itu turut diberikan kepada orang bukan Islam, tapi pandang itu tertumpu pada benda bersifat duniawi lah. Macam contoh tadi, dia seorang pakar kereta, dia tengok je kereta, dia tahu kereta ni murah sebab dia pernah banjir, kerana kelebihan yang dia berkecimpung dalam bidang itu begitu lama. Mungkin sebuah motorkar yang rosak tu, dia mengetuk-ngetuk sikit je tahu ni ada masalah apa, pistonnya ke apa benda ke, kerana Allah beri juga kepadanya kelebihan itu. Tapi yang dimaksudkan Allah dalam konteks 75 ni lebih menjurus kepada ini bahagian yang berikan kepentingan, keutamaan untuk akhirat. Jadi beruntunglah mereka yang memiliki kelebihan ini. Ia amat membantu dalam pekerjaan mereka, dalam ibadah mereka, dalam pergaulan mereka, dalam perkara-perkara yang melibatkan kehidupan mereka, kerana ini adalah satu hadiah Allah kepada orang yang tertentu. Ingat bila Nabi SAW menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ni hadis ini marfu' daripada Abu Sa'id, bahawa disebut oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, takutilah kamu pada firasat orang beriman, kerana sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Inilah hadis yang disebut oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika lelaki itu bertanya kepadanya, bagaimana kau tahu ada satu benda yang aku lakukan kesilapan pada hari ini? Jawapannya, kerana firasat orang beriman itu tidak akan berbohong. Jadi perkataan digunakan mutawassimin ini, mutafarisin salah satu maksudnya, juga an-nazirin maksudnya, juga mu'tabirin maksudnya, juga mutafakkirin maksudnya. Maknanya orang yang mempunyai satu kelebihan, yang memiliki pengetahuan, dibukakan untuknya hijab pada perkara-perkara tertentu, menyebabkan penilaiannya dan juga pandangannya itu jika tidak tepat sepenuhnya pun, tapi dia pandangan yang mesti diambil iktibar, mesti diambil perhatian. Kemudian Allah menyatakan wa innaha labi sabili muqim. Sungguhnya kota yang pernah dibinasakan itu, dia terletak di jalan yang masih dilalui oleh manusia. Ini satu bentuk isti'arah dalam bahasa Arab. Bila Allah menggunakan innaha labi sabili muqim, muqim ni kata Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, seolah-olah digambarkan kota yang telah musnah itu semua syakhs mustaqir fi makanihi ghairu murtahilin, bahawa diumpamakan tempat berlaku kebinasaan ni, kalau kita lalu, diumpama seorang manusia yang stay duduk kat situ. Jadi tempat yang pernah dibinasakan ni masih kekal di situ. Apakah tempat tersebut tuan-tuan, dan apa bezanya? Dari saya nak bawa kepada tuan dari sudut fatwa para ulama, kalaulah madak yang salih, ini merupakan tempat yang tak digalakkan kita untuk pergi. Sampai roti yang dia buat menggunakan air di situ pun hanya layak dibagi makan kepada unta saja, perintah daripada Nabi. Tapi bagaimana bila kedudukan laut mati ya? Apakah hukum pergi padanya? Tidak ada hadis yang melarang. Nanti kita akan lihat perkara ini sekali lagi saya bawakan kepada tuan-tuan pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.